Saya berusia 99 tahun pada tahun ini. Anda tahu apa kelebihan hidup lama? Ia adalah kerana anda telah melihat cukup banyak musim sejuk. Anda tidak akan lagi percaya pada cakap kosong bahawa musim panas akan kekal selamanya. Orang-orang muda zaman sekarang, hanya kerana inflasi naik sedikit atau pasaran saham mungkin turun sedikit, mereka mula panik. Mereka mula menjerit di media sosial. Mereka mengatakan ekonomi akan runtuh. Mereka mengatakan kiamat akan tiba. Tetapi di mata saya, perkara-perkara ini belum boleh disebut gerimis pun. Biarlah saya beritahu anda apa itu musim sejuk yang sebenar. Saya dilahirkan pada tahun 1924. Ketika saya berusia 5 tahun, kemelesetan besar The Great Depression bermula. Anda pernah membaca tentang kemelesetan besar dalam buku teks, tetapi anda belum pernah menghidu baunya. Itu adalah bau putus asa. Pada masa itu, tiada pekerjaan, tiada dana bantuan, tiada harapan. Saya pernah melihat jiran yang pada asalnya seorang yang dihormati terpaksa mengemis di tepi jalan untuk membeli sekeping roti untuk anaknya. Saya pernah bertemu dengan seorang pegawai bank yang pada asalnya sombong dan suka mengarah, melompat dari bangunan tinggi kerana tidak dapat membayar balik pinjamannya. Kemudian, saya juga mengalami stagflasi besar, Great Stagflation, pada tahun 1970-an. Harga barang meroket pada masa itu, tetapi ekonomi lesu. Wang yang anda simpan di bank menyusut pada kadar 2 angka setiap tahun. Jika anda membeli saham, selama 10 tahun penuh, kadar pulangan anda hampir sifar. Itu adalah kesunyian yang menyesakkan dan hampir mematikan. Kemudian berlaku gelembung.com pada tahun 2000 dan krisis kewangan pada tahun 2008. Mengapa saya menceritakan semua ini kepada anda? Saya tidak cuba menakut-nakutkan anda. Bukan soal mengambil kesempatan daripada usia. Saya memberitahu anda satu akal sihat yang telah dilupakan oleh orang-orang moden. Musim sejuk tidak dapat dielakkan. Kitaran itu seperti putaran bumi. Ini adalah hukum fizik yang tidak boleh dielakkan. Setiap kemakmuran pasti diikuti oleh kemelesetan. Di mana ada kegilaan, di situ pasti ada kehancuran. Jika ada musim panas, pasti ada musim sejuk. Tetapi orang-orang moden seolah-olah menghidap sejenis amnesia. Kemakmuran selama beberapa dekad yang lalu telah membuat anda salah faham, berfikir bahawa pertumbuhan ekonomi adalah perkara yang pasti. Kenaikan gaji adalah perkara yang pasti. Adalah wajar bahawa hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Anda menganggap ini sebagai perkara yang pasti untuk merancang hidup anda. Anda menanggung gadai janji rumah selama 30 tahun dengan andaian bahawa anda tidak akan pernah kehilangan pekerjaan. Anda menggunakan kad kredit terlebih dahulu dengan andaian bahawa bonus bulan depan pasti akan dibayar. Anda meletakkan semua wang anda di pasaran saham dengan andaian bahawa pasaran menaik tidak akan pernah berakhir. Ini bukan optimisme. Ini dipanggil kebudak-budakan. Kenaifan ini nampak elok pada hari yang cerah. Tetapi sebaik sahaja ribut salji kecil datang, hidup anda akan runtuh seperti rumah daun teruk. Saya selalu mengatakan bahawa sebab saya boleh menghasilkan wang dalam hidup ini adalah lebih daripada itu adalah kerana saya boleh melindungi wang. Bukan kerana saya boleh meramalkan bila musim sejuk akan datang. Tiada siapa yang boleh meramalkan bila musim sejuk akan datang. Orang-orang di TV, para pakar yang dengan yakin meramalkan ekonomi makro, sebahagian besarnya adalah penipu. Saya bergantung pada kaedah yang lebih mudah tetapi lebih berkesan. Saya mengandaikan bahawa ribut salji akan turun esok. Hidup saya semuanya dipersiapkan untuk senario terburuk. Sesetengah orang mentertawakan saya, berkata, "Charlie, anda terlalu pesimis. Anda terlepas begitu banyak peluang untuk membuat wang cepat." Betul. Saya terlepas beberapa peluang
untuk menari di tepi jurang, tetapi saya hidup sehingga usia 99 tahun dan saya masih sangat kaya. Dan orang-orang yang mentertawakan saya, ramai daripada mereka telah mati beku pada musim sejuk sebelumnya. Sekarang, saya melihat dunia ini, melihat hutang yang meroket, melihat spekulasi yang gila, melihat konflik geopolitik. Saya menghidu bau yang biasa itu. Angin sejuk semakin dekat. Jika anda ingin berada di dunia yang penuh ketidakpastian ini, mendengar kebenaran yang Wall Street tidak mahu anda tahu, jika anda ingin bersiap sedia sebelum ribut datang, memakai baju zirah yang paling tebal, sila ikuti saluran ini dengan segera. Saluran berfikir seperti mangga ada di sini. Kami tidak menjual kebimbangan. Kami hanya memberikan panduan kelangsungan hidup berdasarkan sejarah hampir 1 abad. Saya tidak tahu sama ada kemelesetan besar seterusnya akan datang esok atau tahun depan atau 10 tahun lagi. Tapi saya tahu ia akan datang. Apabila ia datang, ia tidak akan mengeluarkan notis. Ia akan menjadi seperti pencuri di malam hari. Tiba-tiba memecah masuk pintu rumah anda, mencuri pekerjaan anda, mengurangkan nilai aset anda separuh, menghancurkan maruah anda. Jadi, sebagai individu biasa, apa yang harus kita lakukan? Adakah anda gementar ketakutan atau memasukkan kepala ke dalam pasir seperti burung unta? Semua itu tidak berguna. Anda mesti, sebelum ribut salji tiba, memperbaiki bumbung anda, menimbun kayu api anda, membina otot anda. Anda mesti mengubah diri anda menjadi seorang yang mampu bertahan. Hari ini saya akan mengajar anda 3 peraturan kelangsungan hidup. 3 peraturan ini membantu saya melepasi tahun 1929, melepasi tahun 1973, melepasi tahun 1987, melepasi tahun 2008. Selama anda melakukan 3 persiapan ini, tidak kira betapa sejuknya musim sejuk, anda bukan sahaja akan bertahan, anda bahkan dapat melihat pemandangan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Di tengah-tengah kesejukan yang menusuk itu. Adakah anda bersedia? Mari kita mulakan dengan persiapan pertama. Ini adalah formula matematik yang mudah, tetapi dapat menentukan sama ada hidup anda akan penuh dengan penderitaan atau kebahagiaan. 1. Persiapan mental, turunkan jangkaan. Mari kita atasi masalah yang paling penting terlebih dahulu. Pada musim sejuk yang menusuk, selalunya bukan kesejukan yang benar-benar membunuh orang, sebaliknya mentaliti anda yang rapuh. Saya memerhatikan fenomena yang sangat aneh dalam kalangan orang moden. Kekayaan material yang anda miliki jauh lebih banyak daripada raja 100 tahun yang lalu. Anda mempunyai penghawa dingin, antibiotik, pesawat yang boleh terbang ke belahan dunia lain, telefon bimbit yang boleh dimasukkan ke dalam poket dan menonton filem di mana-mana sahaja. Secara logiknya, anda sepatutnya gembira setiap hari, tetapi hakikatnya adalah sebaliknya. Saya fikir orang-orang muda zaman sekarang berbanding dengan zaman saya yang terpaksa bergelut dalam lumpur 10,000 kali lebih menderita. Anda cemas, anda murung, anda penuh dengan kebencian. Mengapa? Kerana anda telah diracuni oleh sesuatu. Sesuatu ini dipanggil jangkaan yang terlalu tinggi. Anda fikir gaji permulaan 100,000 selepas tamat pengajian itu wajar? Anda fikir membeli saham mesti secara automatik menyebabkan harga naik? Anda fikir wajar jika hidup menjadi lebih baik dari tahun ke tahun? Ini adalah perasaan berhak, sense of entitlement yang menakutkan. Perasaan berhak ini pada masa-masa makmur mungkin hanya membuat anda kelihatan sedikit menjengkelkan. Tetapi apabila musim sejuk mendekat, ia akan membunuh anda. Kerana intipati musim sejuk adalah kebenaran kejam mengenai kemunduran. Apabila kemelesetan datang, gaji anda mungkin turun separuh. Saham anda mungkin turun separuh.
Rumah anda mungkin menjadi hutang. Jika pada masa ini anda masih berpegang pada jangkaan dari masa-masa makmur itu, anda akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Rasa sakit seperti ini boleh membuat anda membuat keputusan paling bodoh, seperti meminjam wang daripada lintah darat untuk menjaga air muka atau dengan terdesak menjual pada titik terendah. Jadi nasihat kelangsungan hidup pertama saya mungkin tidak sedap didengar tetapi sangat berkesan. Turunkan jangkaan anda ke tanah. Dalam hidup saya percaya pada satu formula matematik yang paling mudah. Kebahagiaan, realiti, jangkaan. Ini adalah kebenaran sejagat. Jika jangkaan anda adalah 100 tetapi realitinya hanya 90, walaupun 90 sudah sangat tinggi, anda akan tetap merasa sakit kerana hasilnya adalah tolak 10. Tetapi jika jangkaan anda hanya 50, realitinya adalah 60. Anda akan merasa sangat gembira kerana hasilnya positif. Saya telah mengalami banyak musibah dalam hidup saya. Saya bercerai semasa muda. Saya bankrupt. Saya bahkan terpaksa mengebumikan anak lelaki saya yang berusia 9 tahun. Tetapi saya tidak pernah dikalahkan oleh musibah-musibah ini. Mengapa? Kerana saya tidak pernah berharap hidup akan adil. Saya tidak pernah berharap dunia akan melayan saya dengan baik. Jika anda sudah menjangkakan bahawa hidup akan memberikan pukulan berat kepada anda, maka apabila pukulan itu benar-benar datang, anda bukan sahaja tidak akan jatuh, malah anda boleh ketawa dan berkata, "Hei, pukulan itu lebih ringan daripada yang saya sangka." Inilah yang dipanggil pesimisme defensif. Defensive pessimism. Sebelum krisis berikutnya datang, saya cadangkan anda berlatih dalam fikiran anda. Bayangkan, jika anda kehilangan pekerjaan esok, adakah anda sanggup pergi menghantar makanan? Bayangkan, jika pelaburan anda rugi 50%, bolehkah anda menerima untuk tidak membeli pakaian baru selama beberapa tahun? Bayangkan, jika anda terpaksa menjual rumah besar anda, berpindah ke pangsapuri kecil, bolehkah anda tetap mencintai kehidupan? Jika jawapan anda untuk soalan-soalan ini adalah ya, maka anda akan mempunyai baju zirah kalis peluru yang paling kuat. Musim sejuk yang kejam tidak akan menyakiti anda kerana anda sudah menerima hasil terburuk. Manakala mereka yang menetapkan jangkaan terlalu tinggi, musim sejuk yang kejam bukan sahaja akan menghancurkan kekayaan mereka, tetapi juga akan menghancurkan harga diri mereka. Mereka akan tenggelam dalam kebencian. Mereka akan menyalahkan kerajaan, masyarakat, ibu bapa dan takdir. Ingat, iri hati dan kebencian adalah emosi paling bodoh di dunia. Kerana ia tidak boleh menyakiti orang lain, hanya boleh menghakis bekasnya sendiri seperti asid. Jadi apa yang akan dilakukan oleh orang bijak? Orang bijak akan menurunkan standard itu sendiri. Rahsia kami di Berkshire Hathaway adalah kami tidak pernah cuba melompat melepasi halangan setinggi 7 kaki. Kami mencari-cari halangan setinggi 1 kaki lalu melangkahinya. Hidup juga begitu. Jangan mengejar pulangan yang terlalu tinggi. Jangan cuba mengalahkan jiran anda dengan kereta mewah. Belajarlah untuk berpuas hati dengan secawan kopi panas dan buku yang bagus, tubuh yang sihat dan beberapa orang rakan yang boleh dipercayai. Apabila jangkaan anda rendah, setiap perkara baik yang berlaku dalam hidup akan menjadi satu kejutan. Inilah peraturan pertama untuk bertahan pada musim sejuk. Jangan cuba mengubah realiti yang kejam kerana anda tidak boleh ubah jangkaan anda. Apabila anda telah membuat hati anda sekeras batu, mari kita bercakap tentang wang pula. Kerana hanya mempunyai sikap yang betul sahaja tidak cukup. Dalam ribut salji, anda perlu kayu api untuk membuat kehangatan. 2. Persiapan kewangan.
Wang tunai adalah oksigen. Di bahagian seterusnya, saya ingin memberitahu anda mengapa dalam hidup saya, orang-orang yang mentertawakan wang tunai sebagai sampah sebelum krisis datang, sebaliknya menimbun wang tunai seperti orang kedekut kerana wang tunai sering dianggap sampah. Tetapi apabila tiba masanya kehabisan nafas, wang tunai adalah oksigen. Apabila masalah sikap telah diselesaikan, mari kita bercakap tentang masalah yang paling biasa tetapi juga paling penting, iaitu wang. Jika anda pernah melihat laporan kewangan Berkshire Hathaway, anda akan menemui fenomena aneh. Walaupun pada masa-masa inflasi terburuk di dalam akaun kami, sentiasa ada lebih daripada $100 bilion wang tunai yang tidak bergerak. Orang-orang pintar di Wall Street sering mentertawakan kami. Mereka berkata, "Charlie, kamu berdua terlalu konservatif. Wang tunai adalah sampah. Setiap tahun inflasi akan memakannya 5% atau lebih. Kamu memegang begitu banyak wang tunai dan tidak melaburkannya. Itu membazirkan wang pemegang saham. Dari sudut pandang matematik, mereka betul. Dalam jangka panjang, wang tunai sememangnya aset dengan pulangan terburuk. Tetapi dari sudut pandang kelangsungan hidup, mereka sangat salah. Ada satu analogi terkenal antara saya dan Warren Buffett. Wang tunai itu seperti oksigen. Di dataran rendah, pada hari yang cerah, oksigen ada di mana-mana. Anda hampir tidak menyedari betapa berharganya. Pada masa ini, anda berjalan sambil membawa tong oksigen. Ia memang kelihatan bodoh dan menyusahkan. Namun, pasaran kewangan tidak akan sentiasa mendatar. Ia akan tiba-tiba menjadi vakum. Apabila krisis seperti tahun 2008 datang, pasaran kredit membeku dalam sekelip mata. Bank tidak memberikan pinjaman, pasaran saham runtuh. Semua kecairan lenyap serta-merta. Pada ketika ini, seluruh pasaran seperti sebuah bilik yang udaranya telah disedut keluar. Orang-orang yang biasanya mentertawakan kami kerana memegang wang tunai. Orang-orang yang mengejar pulangan tinggi dan menggunakan leverage secara maksimum. Mereka semua tercungap-cungap pada saat itu. Mereka terpaksa melutut. Mereka meminta kami untuk membeli aset terbaik mereka. Mereka menjualnya kepada kami dengan harga yang sangat murah, hanya demi satu sedutan oksigen. Jadi, kami tidak memegang wang tunai. Apa yang kami pegang adalah option beli call yang tidak pernah luput. Option ini membolehkan kami, pada saat semua orang panik, mempunyai keupayaan untuk menyerang, dan juga membolehkan kami, pada saat seolah-olah kiamat akan datang, masih boleh tidur seperti bayi. Bagi anda, sebagai individu biasa, logiknya sama. Para pakar kewangan pada hari ini semua mengajar anda cara untuk mengalahkan inflasi, cara untuk melaburkan setiap sen di pasaran saham. Tetapi nasihat saya untuk anda adalah sebaliknya. Sebelum musim sejuk datang, binalah benteng wang tunai anda. Ini bukan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi untuk menyelamatkan nyawa. Pertama, anda mesti menghapuskan hutang anda. Hutang adalah kebalikan daripada wang tunai. Jika wang tunai adalah oksigen, hutang adalah tali yang melingkar di leher anda. Pada masa-masa makmur, tali itu longgar. Anda tidak merasainya. Anda boleh mengambil pinjaman untuk membeli rumah, kereta dan untuk berbelanja. Anda fikir selagi gaji keluar tepat pada masanya, itu bukan masalah. Tetapi sebaik sahaja kemelesetan datang apabila gaji anda berhenti, tali itu akan terus mengetat. Saya telah melihat terlalu ramai orang pintar kerana menggunakan leverage berlebihan. Aliran tunai, mereka sedikit tersekat semasa krisis. Mereka terpaksa menjual semua aset mereka pada titik terendah kembali ke titik permulaan. Jadi, jika anda masih mempunyai hutang kad kredit yang belum lunas, jika hutang kereta anda belum lunas,
tolong berhenti berbelanja sekarang juga. Bayar balik. Jangan biarkan orang lain menarik tali itu semasa anda paling lemah. Kedua, anda mesti menyediakan dana pergi jahanam, go to hell fund. Ini kata-kata kasar tetapi sangat berguna. Ini adalah matlamat yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri semasa masih muda. Saya menabung sejumlah wang. Wang ini cukup untuk saya tidak bekerja selama beberapa tahun. Masih boleh untuk hidup. Ini bermakna jika majikan memaksa saya melakukan sesuatu yang saya tidak suka, saya boleh menyuruhnya pergi jahanam. Saya berhenti kerja. Jika krisis ekonomi datang, syarikat membuang pekerja, saya boleh menyuruh krisis itu pergi ke neraka. Saya ada makanan untuk dimakan. Rasa selama ini tidak ada produk kewangan dengan pulangan tinggi yang boleh memberikannya. Saya menasihatkan setiap keluarga untuk bersiap sedia sebelum musim sejuk datang. Anda mesti mempunyai simpanan yang cukup untuk menampung perbelanjaan sekurang-kurangnya 1,5 tahun dalam bentuk tunai. Simpan di bank paling selamat atau beli bon kerajaan jangka pendek. Jangan pedulikan kadar pulangan. Jangan pedulikan sama ada inflasi akan menghakiskannya. Anggap sahaja ia sebagai premium insurance yang anda bayar untuk kebebasan anda. Jika anda memahami prinsip ini, jika anda sanggup melakukannya menjadi minoriti yang tetap waras di tengah-tengah kegilaan, sila ikuti saluran ini berfikir seperti Munger. Kerana pada hari-hari mendatang, apabila orang-orang di sekeliling anda panik kerana kekurangan wang, anda akan memerlukan lebih banyak kebijaksanaan untuk menguruskan wang penyelamat di tangan anda ini. Malah menggunakannya untuk meningkatkan status sosial. Kami akan sentiasa ada di sini menjadi sandaran kebijaksanaan anda. Ramai orang bertanya kepada saya, Charlie, bukankah menabung itu mudah? Mengapa kebanyakan orang tidak boleh melakukannya? Kerana ini memerlukan penangguhan kepuasan, delayed gratification. Ini memerlukan anda untuk melihat jiran anda membeli kereta baru sementara anda masih memandu kereta lama anda. Ini memerlukan anda untuk melihat rakan anda menjana wang di pasaran saham sementara anda masih memeluk wang tunai. Ini memerlukan kekuatan mental yang sangat kuat. Tetapi keazaman seperti ini berbaloi. Apabila ribut salji benar-benar turun, apabila kereta baru jiran anda ditarik oleh bank, apabila saham rakan anda dipaksa jual, anda akan duduk di rumah anda yang hangat, melihat wang tunai di dalam akaun, merasakan ketenangan yang belum pernah dirasai sebelumnya. Anda akan faham, pada masa itu, wang tunai bukan sampah. Wang tunai adalah maruah. Ia adalah wang tunai kebebasan. Ia adalah tiket untuk terus hidup. Baiklah, sekarang anda sudah tenang, jelapang anda sudah penuh. Anda tidak akan mati kelaparan lagi. Namun, untuk bertahan daripada kemelesetan yang berlarutan selama beberapa tahun, hanya bergantung pada pertahanan saja tidak cukup. Anda masih memerlukan beberapa kebolehan, kekuatan yang membolehkan anda terbang melawan angin. 3. Persiapan kemahiran menjadi anti rapuh. Di bahagian seterusnya, saya akan mengajar anda satu konsep yang dipanggil anti rapuh, anti-fragile. Saya ingin memberitahu anda mengapa sesetengah orang hancur dalam krisis dan sesetengah orang, seperti saya dan Warren, sebaliknya boleh menjadi lebih kuat apabila menghadapi krisis. Menyesuaikan sikap, poket menjadi lebih tebal. Sekarang anda mempunyai kelayakan untuk melepasi ribut salji, tapi itu belum cukup. Sebab saya dan Warren Buffett tidak takut krisis, malah sedikit menantikannya adalah kerana kami mempunyai keupayaan ketiga. Keupayaan ini, Nassim Taleb memanggilnya anti-fragile, anti rapuh. Apa artinya? Terdapat 3 jenis benda di dunia ini. Jenis pertama adalah rapuh, seperti gelas. Anda jatuhkan ke lantai, ia pecah. Kemelesetan datang. Orang-orang yang menanggung hutang
orang-orang yang tidak mempunyai kemahiran teras. Mereka seperti gelas. Mereka hancur berkecai di lantai. Jenis kedua adalah tahan lasak, tough, seperti gelas plastik. Anda jatuhkan ke lantai, ia tidak pecah. Tapi ia juga tidak berubah. Ini serupa dengan orang-orang yang menerima gaji tetap, orang-orang dengan pekerjaan yang sangat stabil. Krisis datang, mereka mungkin bertahan, tetapi kualiti hidup mereka tidak akan bertambah baik. Jenis ketiga adalah tahap tertinggi. Ia adalah anti rapuh, anti fragi, seperti otot anda. Anda mengoyakkannya berulang kali, memberinya tekanan. Selepas pulih, ia bukan sahaja tidak kekal sama, malah menjadi lebih kuat. Setiap kemelesetan besar adalah proses pemilihan semula jadi yang kejam. Ia akan dengan kejam menyingkirkan gelas-gelas rapuh itu dan memberi ganjaran kepada para ahli bina badan yang anti rapuh itu. Jadi bagi orang biasa, bagaimana saya boleh menjadikan diri saya tidak boleh dibunuh? Jawabnya hanya satu. Bina, bulatan, kecekapan, circle of competence anda dan gali sehingga tidak terduga dalamnya pada masa-masa makmur, iaitu ketika ada peluang, babi pun boleh terbang. Anda tidak perlu bekerja terlalu keras pada masa itu. Tidak perlu terlalu banyak kepakaran. Anda boleh menjana wang hanya dengan berdiri di situ. Anda akan mengalami ilusi. Anda fikir itu adalah keupayaan anda. Itu hanya kekuatan angin. Tetapi apabila musim sejuk tiba, angin berhenti bertiup. Babi-babi yang terbang di langit itu akan jatuh dan hancur. Hanya helang yang mempunyai sayap yang masih terbang. Sayap ini adalah kemahiran keras and skills anda. Perkara paling menyedihkan yang pernah saya lihat dalam hidup adalah orang-orang pertengahan umur berusia 35,040 tahun itu diberhentikan kerja semasa krisis. Mereka menceritakan dengan air mata bagaimana mereka mendedikasikan masa muda mereka untuk syarikat, mengapa syarikat begitu kejam. Tetapi jika anda melihat dengan lebih dekat, anda akan mendapati bahawa sebahagian besar daripada mereka adalah generalis. Generalis. Tahu banyak perkara tetapi tidak mendalam. Mereka tahu sedikit tentang segalanya tetapi tidak pakar dalam apa-apa pun. Mereka di syarikat melakukan kerja pentadbiran yang boleh digantikan oleh sesiapa sahaja atau kerja yang mudah digantikan oleh orang muda, kerja berulang yang digantikan oleh kecerdasan buatan. Mereka rapuh. Nasib mereka berada di tangan orang lain. Lalu bagaimana individu yang benar-benar anti rapuh? Saya kenal seorang pakar bedah saraf. Tidak kira bagaimana situasi ekonominya, tidak kira pasaran saham naik atau turun, jadual pembedahannya sentiasa penuh sehingga tahun depan. Kerana di dunia ini, hanya segelintir orang yang boleh melakukan pembedahan seperti itu. Pesakit tidak akan terpengaruh oleh krisis ekonomi lalu mencari doktor murah untuk membedah otak mereka. Saya juga kenal seorang tukang paip. Semasa krisis kewangan tahun 2008, dia menjana lebih banyak wang daripada semasa ekonomi sedang pesat. Kerana walaupun semasa kemelesetan besar, orang kaya pun terpaksa memanggil seseorang untuk membaiki tandas apabila tersumbat. Dan kepakarannya adalah yang terbaik di kawasan itu. Inilah inti parti Mungrisma. Untuk mendapatkan apa yang anda mahu, cara paling selamat adalah dengan menjadikan diri anda layak mendapatkannya. Jika anda ingin selamat daripada kemelesetan besar, anda mesti menjadikan diri anda tidak boleh diganti. Anda mesti menanyakan soalan kejam pada diri sendiri. Jika syarikat saya bankrupt esok, jika industri ini lenyap, dengan kemahiran yang saya ada, adakah saya tidak akan dapat mencari makan di pasaran? Jika jawapannya tidak, maka anda dalam bahaya. Pada masa ini, pada masa sebelum musim sejuk benar-benar datang,
inilah jendela peluang terakhir anda. Hentikan kerja sampingan yang kelihatan mewah itu. Hentikan belajar kaedah pengurusan kewangan dangkal yang kononnya cepat kaya. Tenangkan fikiran dan asah kemahiran anda. Jika anda seorang pengatur cara, pelajari kod pada tahap paling rendah, jadilah orang yang boleh menyelesaikan pepijat yang tidak dapat diselesaikan oleh orang lain. Jika anda seorang jurujual, asah kemahiran komunikasi anda. Jadilah orang yang boleh menjual sikat kepada Sami. Jika anda seorang chef, pelajari resipi anda. Masak makanan yang begitu lazat sehingga orang sanggup beratur selama 2 jam. Inilah parit pertahanan anda. Warren Buffett dan saya membaca setiap hari, belajar setiap hari. Kami berdua sudah berusia lebih 90 tahun. Masih seperti enjin pembelajaran yang rakus. Mengapa? Kerana kami tahu dunia sedang berubah. Pengetahuan lama menjadi usang. Jika kami berhenti belajar, kami akan menjadi gelas rapuh itu. Kami mempunyai moto, setiap malam sebelum tidur, mesti menjadi sedikit lebih bijak daripada semasa bangun tidur. Kemajuan kecil ini tidak kelihatan dalam beberapa hari, tetapi selama beberapa dekad, pada musim sejuk yang panjang dan dingin, ia adalah jarak antara hidup dan mati. Ketika orang lain mengeluh tentang persekitaran yang buruk, anda sedang mengasah kemahiran anda. Sementara orang lain dengan cemas menunggu bantuan, anda sedang membaca dan berfikir. Apabila musim bunga tiba, anda akan mendapati anda telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Inilah intipati, anti rapuh, anti fragili. Jangan sia-siakan peluang untuk memanfaatkan krisis. Tekanan krisis memaksa diri anda untuk berevolusi. Baiklah, sekarang anda telah melakukan 3 persiapan menurunkan jangkaan. Anda mempunyai rizab wang tunai. Anda mengasah kemahiran anda. Anda telah berubah daripada seekor biri-biri yang menunggu untuk disembelih menjadi seekor serigala yang bersenjata lengkap. Tetapi walaupun serigala, jika anda tersesat dalam ribut salji, anda boleh jatuh ke dalam lubang ais. Di bahagian seterusnya, saya akan memberi anda amaran terakhir. Ini adalah apa yang saya pelajari daripada pelbagai krisis, pelajaran berdarah yang saya lihat. Terdapat 3 perkara bodoh yang tidak boleh anda lakukan. Kerana selagi anda melakukan satu saja, semua usaha anda sebelum ini akan terus menjadi sia-sia. Amaran terakhir, 3 lubang ais yang mematikan. Sekarang, anda telah membina diri anda menjadi sebuah kapal yang kukuh. Anda menurunkan jangkaan, jadi anda mempunyai mentaliti yang stabil. Anda mempunyai wang tunai, jadi anda mempunyai bahan api. Anda mempunyai kemahiran keras, jadi anda mempunyai daya penggerak. Secara logiknya, anda sepatutnya boleh melepasi sebarang ribut dengan selamat. Tetapi sebagai seorang lelaki tua yang telah memerhatikan sifat manusia selama 99 tahun, saya mesti memberi anda amaran terakhir. Walaupun Titanic yang tidak boleh tenggelam, jika kaptennya berkeras untuk melanggar gunung ais, ia boleh tenggelam juga. Pada saat krisis, berbanding melakukan perkara yang betul, yang lebih penting adalah tidak melakukan perkara bodoh. Inilah yang sering saya sebut sebagai pemikiran songsang, reverse thinking. Apa yang saya ingin tahu hanyalah di mana saya akan mati, supaya saya tidak akan pernah pergi ke sana. Dalam ribut salji kemelesetan besar, terdapat 3 lubang ais. Ramai sekali orang pintar jatuh ke dalamnya. Mereka tidak pernah dapat memanjat keluar lagi. Harap ingat ini baik-baik. Sentiasa elakkannya. Lubang ais pertama dipanggil membeli di paras terendah dengan leverage bottom fishing with leverage. Apabila musim sejuk datang, harga aset akan menjunam.
Saham syarikat yang bagus diberi diskaun, rumah menjadi sangat murah. Pada ketika ini, ketamakan anda akan dirangsang. Anda akan berfikir, ya Tuhan, ini adalah peluang sekali seumur hidup. Wang tunai saya tidak cukup. Saya mesti meminjam wang untuk membeli. Jadi kita tunggu musim bunga tiba, saya akan kaya. Tolong jangan lakukannya. Mengapa? Melakukan ini semasa krisis, pasaran tidak rasional, sesuatu yang murah boleh menjadi lebih murah lagi. Jika anda membeli dengan wang tunai, harga saham turun 50%. Selagi anda tidak menjual, anda tidak akan mati. Anda boleh menunggu sehingga ia naik semula. Tetapi jika anda membeli dengan pinjaman, jika anda menggunakan leverage, maka apabila harga saham turun ke titik tertentu, anda akan dipaksa untuk dicairkan liquidate. Anda akan mati pada saat paling gelap sebelum fajar. Saya telah melihat terlalu banyak tragedi seperti ini. Saya mempunyai seorang rakan Warren bernama Rick Guerin. Prestasinya pada masa itu lebih baik daripada kami. Tetapi semasa kemelesetan tahun 1970-an, dia menggunakan leverage untuk melabur. Mereka terpaksa menjual semua saham mereka kepada kami dengan harga terendah. Kemudian kami menjadi bilionaire dan dia hilang. Ingat, jika anda ingin selamat dari musim sejuk, satu-satunya peraturan adalah jangan sekali-kali meminjam wang. Lubang ais kedua dipanggil tenggelam dalam belas kasihan diri. Ini adalah barah pada tahap mental. Apabila krisis datang, apabila gaji anda dipotong, apabila aset anda menyusut, anda sering kali jatuh ke dalam perangkap mentaliti mangsa. Anda mungkin tertanya-tanya, mengapa saya selalu menjadi yang malang? Mengapa kerajaan tidak campur tangan di pasaran? Mengapa bos begitu kejam? Mengasihani diri sendiri seperti ini lebih menakutkan daripada virus. Kerana anda merasa seperti mangsa, anda akan berhenti bertindak. Anda akan menghabiskan seluruh masa anda untuk mengeluh, menggunakannya untuk membenci, menggunakannya untuk mematikan diri dengan alkohol. Tapi ini tidak menyelesaikan sebarang masalah. Walaupun anda menangis sehingga air mata anda habis, inflasi tidak akan turun satu mata pun. Saya telah menghadapi banyak musibah dalam hidup, tetapi saya tidak pernah membazirkan satu minit pun untuk mengasihani diri sendiri. Kerana saya tahu itu adalah lingkaran setan. Apabila anda mula mengasihani diri sendiri, anda akan menjadi semakin menyedihkan. Jadilah orang yang tabah pada musim sejuk. Jika musibah menimpa anda, terima sahaja. Kemudian, cuba perbaikinya. Walaupun ia hanya menyapu jalan, itu masih lebih baik daripada duduk menangis di rumah. Lubang ais ketiga dipanggil mempercayai ramalan ekonomi makro. Krisis juga merupakan saat di mana kabar angin berterbangan. Para pakar di TV akan memberitahu anda bahawa ekonomi akan runtuh, mata wang akan dimansuhkan, perang dunia ketiga akan datang. Jika anda percaya pada cakap kosong ini, anda akan melakukan perkara paling bodoh. Anda akan panik pada titik terendah, menjual semua aset berkualiti baik yang telah anda bina dengan susah payah. Menjual semuanya, atau anda mungkin takut dan tidak berani menabur benih sebelum musim bunga tiba. Saya dan Warren Buffett, saya tidak pernah melihat ramalan ekonomi makro. Kami tidak peduli sama ada The Fed akan menaikkan kadar faedah bulan depan atau menurunkannya. Kami hanya peduli pada fakta-fakta mikro yang spesifik. Apa yang kami pedulikan adalah, adakah syarikat ini masih menjana wang? Adakah masih ada yang membeli produk ini? Tutup telinga anda. Jangan biarkan kebisingan itu mengaburkan pertimbangan anda. Jika anda mengelakkan ketiga-tiga lubang ais ini, tiada leverage, tiada belas kasihan diri, tiada kebisingan, maka anda telah mengalahkan 90% orang. Di dunia yang penuh dengan kebodohan dan kegilaan, menjaga rasionaliti dan akal sihat adalah kuasa luar biasa. Inilah sebabnya
sebab mengapa saya berkeras untuk membuat saluran ini. Jika anda ingin berada di era yang bising ini, menjaga sebidang tanah yang murni dan jernih. Jika anda ingin belajar bagaimana menggunakan kebijaksanaan tertua, mengelakkan perangkap-perangkap moden itu, sila ikuti saluran ini, berfikir seperti Munger dengan pasti. Kami tidak mengajak anda cara untuk menjadi kaya dalam sekelip mata kerana itu selalunya merupakan jalan pintas menuju kebangkrapan. Kami mengajar anda cara untuk menjadi kaya secara perlahan dan walaupun langit runtuh, masih boleh melindungi kekayaan anda. Baiklah, sekarang anda bersenjata lengkap. Anda mempunyai perisai untuk pertahanan, lembing untuk serangan dan juga peta untuk mengelakkan perangkap. Bagi anda, musim sejuk bukan lagi ancaman. Ia telah menjadi peluang untuk meningkatkan status sosial. Di bahagian terakhir, saya ingin bercakap dengan anda, walaupun saya mengatakan bahawa musim sejuk yang kejam tidak dapat dielakkan pada masa hadapan, saya adalah seorang yang sangat optimis. Mengapa? Kerana saya telah membaca sejarah 100 tahun. Saya tahu bahawa selepas setiap musim sejuk yang menusuk, peradaban manusia akan menyambut musim bunga yang lebih cerah. Optimisme jangka panjang yang tidak tergoyahkan. Jika anda hanya mendengar bahagian awal, anda mungkin fikir saya seorang yang sangat pesimis. Saya menyuruh anda menurunkan jangkaan, menimbun wang tunai seperti orang kedekut, mengandaikan anda akan kehilangan pekerjaan esok. Kedengaran seperti saya penuh keputusasaan terhadap dunia. Tetapi hakikatnya adalah sebaliknya. Di lubuk hati saya dan Warren Buffett, kami adalah orang yang paling optimis di dunia. Mengapa kedengaran begitu bercanggah? Sama sekali tidak. Apa yang saya maksudkan dengan pesimisme adalah pesimisme jangka pendek. Ya. Saya pesimis tentang kegilaan dalam sifat manusia. Saya pesimis tentang turun naik ekonomi jangka pendek. Jadi saya sentiasa memakai tali pinggang keledar, bersedia menghadapi hentaman. Tetapi jika anda memanjangkan kerangka masa menjadi 50 atau 100 tahun, saya sangat optimis. Saya dilahirkan pada tahun 1924. Pada masa itu, manusia belum mempunyai antibiotik. Ramai orang meninggal dunia akibat selesema biasa. Pada masa itu, tiada internet, tiada penghawa dingin. Makanan juga tidak sebanyak sekarang. Dalam hidup saya telah melepasi kemelesetan besar tahun 1929, Perang Dunia Kedua, ancaman nuklear, Perang Dingin AS Soviet, krisis kewangan dan pandemik yang tidak terkira banyaknya. Pada masa-masa paling gelap itu, jika anda melihat berita pada masa itu, anda akan merasa dunia akan berakhir esok. Tetapi, apa hasilnya? Hasilnya adalah selepas setiap krisis, peradaban manusia bukan sahaja tidak hancur, malah melonjak dengan kelajuan yang lebih pantas. Kita mengalahkan penyakit, kita mencipta teknologi yang luar biasa. Kita mengangkat berbilion orang daripada kemiskinan. Kualiti hidup orang biasa pada hari ini jauh lebih baik daripada 100 tahun yang lalu. Rockefeller pun tidak dapat menandinginya. Inilah keajaiban kapitalisme. Inilah keajaiban kebijaksanaan manusia. Itulah sebabnya saya meminta anda untuk melakukan 3 persiapan itu. Bukan untuk membuat anda jatuh dalam ketakutan, gementar di ruang bawah tanah. Sebaliknya, saya melakukan ini agar anda, ketika semua orang ketakutan, mempunyai modal untuk menjadi optimis. Cuba fikirkan. Jika anda tidak mempunyai hutang, jika anda mempunyai wang tunai, jika anda mempunyai satu set kemahiran keras yang tidak boleh diganti, apabila musim sejuk datang, apabila harga aset menjunam sementara para pesaing meratap, apa yang akan anda lihat? Apa yang anda lihat bukanlah bencana. Apa yang anda lihat adalah emas
yang bertaburan di mana-mana. Anda boleh mendapatkannya dengan harga yang sangat murah. Membeli syarikat-syarikat hebat itu, anda boleh mengambil kesempatan daripada pemberhentian orang lain, merekrut bakat-bakat terbaik yang tersingkir secara tidak adil. Anda boleh berkembang semasa orang lain mengecil, merebut pasaran yang belum disentuh. Bagi mereka yang bersedia, kemelesetan besar bukanlah pengebumian. Ia adalah sebuah pesta. Inilah saya dan Warren Buffett apa yang telah kami lakukan seumur hidup. Kami kelihatan konservatif dan lambat pada masa-masa makmur. Kami melihat orang lain menjana wang dengan cepat, memeluk wang tunai di tangan dan tidak bergerak. Tapi sebaik sahaja krisis meletus, kami menjadi pemburu paling ganas. Kami keluar dengan kekuatan penuh, melakukan pengambil alihan, membuat pertaruhan, merangkul masa depan yang diberi diskaun itu, kerana kami sangat percaya bahawa musim sejuk pada akhirnya akan berlalu. Musim bunga pasti akan datang dan benih-benih yang ditabur pada musim sejuk itu akan tumbuh menjadi pokok-pokok gergasi yang menjulang tinggi pada musim bunga. Jadi, kawan-kawan muda, jangan takut pada musim sejuk. Musim sejuk adalah mekanisme pembersihan semula jadi. Ia akan membekukan serangga perosak itu sehingga mati, menyingkirkan gelembung-gelembung yang lemah, spekulatif dan gila itu. Ia akan membawa dunia kembali kepada akal sihat, kembali kepada rasionaliti, kembali kepada kerja keras. Ini bagi orang-orang seperti anda yang sanggup belajar dan sabar, bagi orang-orang jujur yang sanggup mengasah kemahiran mereka. Sebenarnya ini adalah perkara yang baik. Tidak perlu cemas. Tidak perlu panik. Selama anda melakukan apa yang saya katakan, turunkan jangkaan, sediakan oksigen, bina otot, elakkan leverage. Maka tidak kira apa yang berlaku pada masa depan, tidak kira betapa besarnya ribut, anda akan menjadi orang yang ketawa paling akhir. Anda bukan sahaja akan bertahan, anda akan hidup dengan lebih baik, lebih kuat dan lebih bebas daripada sebelumnya. Ini saya, seorang lelaki tua berusia 99 tahun. Panduan kelangsungan hidup untuk anda. Di jalan panjang pelaburan dan kehidupan ini, saya akan sentiasa ada di sini bersama anda, menggunakan akal sihat untuk melawan kegilaan, mengharungi kitaran dengan rasionaliti. Mari kita bekerjasama di dunia yang penuh ketidakpastian ini dan berjumpa lagi sebagai penyintas yang terbukti.